Scammer mengambil kesempatan ke atas kejadian isu peperangan yang melanda sekarang ini. Banyak pihak dan negara yang terjejas. Seperti yang anda tahu, kesan daripada perang ini mengakibatkan harga barang naik. Minyak naik, barang-barang naik, semua naik. Yang tak naiknya gaji kita. Kita juga mendengar saranan daripada Perdana Menteri yang mencadangkan dan juga menggalakkan untuk kerja dari rumah, work from home. Tujuannya ialah untuk mengurangkan kos perbelanjaan harian kita. Situasi ini sama seperti macam kita zaman COVID dulu. Rahman nak ingatkan kepada anda, ada pihak yang ingin mengambil kesempatan dan duit anda akibat daripada situasi yang kita lalui sekarang ini. Siapa lagi kalau bukan scammer? Di saat sekarang ini, situasi yang panas sekarang ini, yang kita digalakkan untuk berjimat cermat, kita digalakkan untuk tidak berbelanja melebihi daripada yang biasanya kita buat. Ada 3 jenis penipuan scam yang akan meningkat dan banyak pada ketika waktu seperti ini. Kes penipuan pelaburan. Ini Rahmat pesan kepada yang mula-mula nak berkecimpung ataupun yang dah terberkecimpung. Sebelum kau melabur, satu benda yang kau kena buat ialah dapatkan ilmu dulu. Of course, rakyat Malaysia ni yang melabur semuanya tak ada ilmu. Semua main masuk je pelaburan tu. Yang kedua ialah kes pinjaman dalam online. Kenapa kes dia meningkat naik? Sebab rakyat Malaysia tersepit, terdesak, nak kerja susah, nak keluar susah. Semuanya risau, duit yang ada makin lama makin menyusut. Maka mereka memilih jalan mudah, membuat pinjaman dalam online. Rahmat dah pesan, jangan pinjam dalam online. Masalah kau memang tak nak dengar sebab kau kata kau terdesak. Lagi kau terdesak itulah yang kau kena dengar cakap aku. Sebab aku tak nak dalam masa kau terdesak, duit kau melayang. Rahmat dah pesan, jangan pinjam dalam online. Maksudnya jangan pinjam dalam handphone. Habis cerita. Kes penipuan yang ketiga yang hangat pada ketika dah waktu ini ialah kes penipuan job scam. Of course, orang dah kerja, work from home, tapi tak cukup, risau, takut nanti kan apa-apa jadi akan datang, duit tak cukup nak menampung kehidupan anda, maka anda pun carilah kerja dalam online. Rahman nak pesan, kerja yang dalam online yang kau cari, yang kau jumpa tu, yang dia kata part time job, job task, yang dia suruh kau beli barang dulu, yang dia suruh kau tekan like and share. Itu semua scammer man. Anda semua rakyat Malaysia, kasihani keluarga anda, kasihani diri anda yang anda telah simpan selama ni. Yang pertama, pelaburan scam. Yang kedua, job scam. Yang ketiga, loan scam. Ketiga-tiga penipuan ini ada satu persamaan, iaitu semuanya dalam online, semua dalam handphone. So makna kata lepas ni kau guna handphone kau kan, ada tak urusan yang kau nak buat tu adalah urusan yang Rahmat sebut 3 tadi. So anda semua nak duit anda selamat, nak handphone anda selamat, gunakan internet dengan selamat. Tak nak kena scam, dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.